Alhamdulillah dapat turun lagi di bulan puasa lah. Ni hari rasa 7 Ramadan rasa. 7 Ramadan. Hari 1 8 hari bulan 3. So aku nak tengok diri ni tahan tak tahan turun bulan puasa ni. So ni hari aku turun bertiga je, dengan Ana Fizi dengan Tok Lan, jiran aku tu. So moga-moga ada rezeki lah ni hari. Kalau ada hasil aku up, kalau tak ada minta maaf. Apa tu? Alright. Okay gang, kita dah sampai kat spot pertama dengan kedalamannya 14.7 meter. Aku macam biasa pakai back rings, pedang hidup. Satu aku tagan, satu perai. Tok Lan pun dah sampai tu. Ready Tok Lan? Okay, sini lubuk. First drop of the day. Mesti lupa nak buka. Laju juga air. Catuk. Kena. Makan main-main. Gerut-gerut lagi. Boleh lah saiz-saiz ni. Jangan tak ada. Cik. Nak ikan banyak. Wah. Patubu. Tok Lan suka ni. Ambil lah bagi Tok Lan. Tekan main-main. Kocik ni. Kena. Lahak ni, angguk-angguk ni. Bismillah. Oi, gerut-gerut. Alhamdulillah. Right. Alhamdulillah. Ada laut. Alhamdulillah. Okey bagi ni. Dah boleh lesen. Oi, cut. Gurut. Saya biasalah ni. Saya guring. Ganja ada. Alhamdulillah. Lucut kau. Allah, tanda lah. Nak ke? Nak aku ambil. Kan dah tak ada ni, ambil lah. Kecil je. Boleh lah aku kutip. Gerut. Bela-bela orang berjaring. Jaring. Dera nampak. Tu nampak kan? Saya dapat tangan lah. Ambil. Kocik je. Mana pun yang kasar-kasarnya. Pai tobu. Habis tobu bagi Tok Lan. Sekarang ni ikan kau sedap. Belagak dah. Maaf lah ya aku. Rumah dia aku angkat. Tengok. Ada. Makan macam ikan kecil makan. Jenah. Alhamdulillah. Adalah saiz sikit.
Tak jari. Makan dalam. Makan dalam. Payah betul ikan hari. Ada kecil-kecil lah. Boleh lah. Ha? Ada habis makan sangkut. Habis putus jip. Belah aku. Jaring. Bawa angkat. Bawa atau betul atas kepala. Tak pernah situ sangkut lah. Tak apa benda kat bawah tak tahu lah tu. Nampak macam semak. Situ mana ada nampak macam karang semak tu. Situ kan kosong je kan. Okey lah geng, dah pukul 1. Itu pun umpan banyak mati lah. So, aku pun dah tak larat. Tekak kering. Nak sangat mancing bulan puasa kan. Dah jom naik. Okey lah geng, dah selamat mendarat. Aku pun nak kemas lah lagi sikit-sikit ni. Hasil sekarang makin lama makin susut lah hasil. Yalah, gerut baby GT. Gerut jenah. Gerut. Tak ada yang saiz. Mana pergi? Itulah berebut dengan orang menjaring kan. Macam tu lah jadinya. Tak apalah. Apa yang ada lah kita bedal lah. Jadilah. Orang kata jangan kumpau lah. Tolak ada ikan tak? Cik. Meriah. Alright, jangan lupa belanja, subscribe, like, komen dan share channel Asri Blues. Sampai jumpa lagi.